Oh, baik. Alamak, ada kereta pula. Alamak. Oh, inilah kebaikan yang kita mahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kita bersama lagi Kawasaki Ninja ZX4R SE 76 horsepower. Okey, yang saya tak cerita sebelum ni, dia ada rem air. Yang saya beritahu ada rem air lah. Rem air sistem dia. Apa benda sistem rem air ni? Ni adalah sistem kata paksaan masuk angin lebih banyak. Macam itulah, dia paksa angin masuk lagi banyak dekat apa ni, dia punya airbox, campur dengan minyak, boom ya, dan tambah lagi horsepower. Kebiasaannya tambah lebih kurang 2 ke 4 horsepower. Untuk Kawasaki sendiri, dia declare dengan rem air itu ditambah lagi 2 horsepower. So daripada 76 horsepower dia jadi 79 horsepowernya. Mana nak cari CC 400 dengan 79 horsepower kalau rem air tu dah activate? Macam mana dia activate? Dia auto. Dia senang cerita, sebab dia paksaan angin masuk kan, dia memaksa angin. Senang cerita dia, cara dia kena bawa laju. Lagi laju kita bawa, itulah dia masuk lagi banyak. Itu je caranya. Maksudnya kita kena hentam kau-kau supaya angin tu boleh masuk dengan lagi banyak. Jadi itulah apa yang kita nak buat hari ni. Apa itulah yang kita nak buat tu. Tapi sebelum tu, tolonglah subscribe channel baru saya ni, Gigi Media Works. Kita nak fully utilize motor ini, sistem rem air dia, supaya kita boleh merasa 79 horsepower tu. Saya tak tahulah ada apa benda activate dekat sini kan. Tapi basically macam itulah, dia jalan sendiri je. Dia jalan sendirinya. Basically macam itulah. Itu yang fahaman saya lah. Jadi kita nak main highway ni, kita nak main di jalan yang benar. Sebab kita dah cuba dekat jalan yang traffic jam, yang banyak kereta. Boleh untuk kita guna harian, tak ada masalah. Ini kali lah barulah main tempat dia. Motor macam ni, sport bike, ini tempat dia. Ini tempat dia. Tapi highway pun banyak kereta juga ini hari Potong. Okay, G3 boleh jalan. G2. Okay, G2. Jom. Mari dah tonton semua. Bismillahirrahmanirrahim. G2, G3. Tahan sikit. Gantung. Okay, jom. G3 berapa? 130 G3. G4 150. G4 150 tarik. Dia kena tarik macam tu bang, 4 line baru dia pergi. So jadi dia boleh dapat 200 ke motor ni Saya jadi curiga pula. So saya kena drop lah. Kena drop supaya power dia cepat naik. Begini mainan dia. Okey. G4, G5 tu G4 tadi berapa lah? 150. Lebih kurang tu lah. Untuk 400cc kan baik tau sebenarnya. Untuk 400cc baik. Dan enjin dia tidak memaksa untuk pergi. Cuma kita kena tahu gear mana kita nak pakai. Okay, jom. Aduh. Boleh pergi lagi tu bang? Boleh pergi lagi. Nampak gayanya sangat boleh. Oi. Beza kalau single silinder ataupun 2 silinder, untuk CC katakan 400 lah, dia sedap-sedap 17 je, lebih kurang macam tu lah. Kalau single silinder macam KTM kan 390, dia boleh pergi 174 je habis dah. Habis dah. Yang ni 185 boleh pergi lagi bang. Terus itulah saya cakap tadi, untuk 400cc antara yang terpower ni. Sebab je lah kita dah lagi laju, jadi rem air dia sudah berfungsi. Kering tekam bang. Kemungkinan besar kita dapat dia punya full potential 79 horsepower tu.
Tak masuk lagi gear. Tak masuk. Tidak perlu. Kalau kita nak dapat full potentialnya, gearing kena ngam. Okey, nak masuk kanan. Buang. Jangan takut Saya tarik gear 5, 100 lebih 120 je tu. Saya drop gear 4. Boleh. Motor ni boleh. 4 boleh buat. Oi, baik. Alamak, ada kereta pula. Alamak. Oi, inilah kebaikan yang kita mau. Baik. Hai. Mana pula lah cari ais latte ni. Letup-letup dia pergi. Tukar exhaust ni baik ni bang. Sangat baik. Okey, mari kita. Dia berat tak berat lah, 185 kg macam tu. Kita cuba lagi. Setakat ni paling tinggi kita dapat 185 lah. Dan boleh pergi lagi. Saya yakin boleh pergi lagi. Takat mana boleh pergi tak tahu. Mungkin 19 agaknya. Tapi okey lah, untuk 400cc boleh pergi 190 km sejam dengan keadaan standard keluar kedai. Oi, padu dah tu sebenarnya. Untuk anda yang sukakan horsepower tinggi, cc rendah, ini dia bang. Horsepower tinggi tapi cc rendah. Saya gear 5 je, tak masuk 6 pun. Masuk 6 nanti lemau. Brake. Tayar dan braking system dia secara standard macam ni dah cukup dah. Kalau kita nak bawa macam saya bawa ni, dah cukup, lebih daripada cukup lah bagi saya. Kecuali kalau nak masuk track, nak lagi grip, bolehlah upgrade tayar yang super sport tayar, yang lagi ngam. Tapi standard tayar yang dia bagi ni dah cukup dah. Cukup lah untuk main sebegini, untuk menyeronokkan anda. Saya cruising 80 lebih pun dah gear 5 dah. Naik je gear 6 pun tak ada masalah. Tiba-tiba dah gear 6 kan. Sebab dia tak, memang okey je. Baru tenang hidup dia. Dia tak orang betul tak mengaum-ngaum nak pergi, nak tarik. Sebab kita dah gear habis dah. So yang ni lagi senang nak bawa kalau kita nak cruising macam ni lah. 110 gear 6 je bang. Nak ada gear 6 je. Dan kalau kita nak tarik lagi, dan kita drop lah. Drop je 2 terus. Ngam. Tu. Baru kita rasa. Dia tidaklah pick up teruk. Sebab dia 39 je pick up dia. RPM pun tinggi. Dia linear lah bagi saya. Kebiasaannya 4 inline. Tapi yang 400 ni ngam-ngam lah. Linear dia kita boleh lagi lah. Sedap-sedap lagi. Tapi apa yang saya dapat kat sini, kita translatekan kepada kegunaan anda. Kalau katakan anda nak jalan jauh, sekali-sekala unjung minggu nak pergi Ipoh kan, nak makan mi kicap ke contohnya, nak pergi kambing kari, kepala ikan 40 hari, kambing 40 hari tu, boleh pergi jauh-jauh lagi lah. Dia dalam keadaan bersantai macam ni saya macam bersantai je lah. Dia tidak memenatkan sangat. Cuma mungkin dah 100 km tu mungkin akan lagi penat lah. So ini macam ni lah dia punya simulasi di highway dia. Lepas tu kita dah ada tenaga balik, kita dah boleh rembat lagi. Kita boleh rembat semula. Tu mantap. Mana jalan ni? Tu jalan sikit. Gear 6 ni bang. Gear 6 ni kira macam kita bukan nak menaik tau. Kita just nak jalan je, cruising je. Macam tu. Kalau anda nak tarik, kena drop gear. Baru dia bersedia. Itu cara dia. Lama, banyak kereta. Mantap. Padu jugalah sebenarnya. Baru saya rasa bahang. Baru saya rasa bahang enjin dia. Dia dah penat bekerja tu, menaik. Okey, ngam. Steady bang.
Tadi kita dapat paling tinggi 185. Nah, paling tinggi lah G6. Tapi percayalah, dia boleh pergi lagi. Dia boleh pergi lagi. Saya tak boleh pergi sebab trafik tak cantik. Ni kita relax masuk sini kan. Baik. G4 je bang, tak payah 1, tak payah 2. Itu 4 dapur punya cerita. Oh, panjangnya. Kelas dia panjang. Tu. Oh. Dia dah slow sangat baru kita drop. Okey, jom. Tak boleh. Habis sudah. Dia kena memang betul-betul panjang lah. Tak ada kereta, tak ada ni, baru sedap. Minta maaf lah, saya kena minta maaf dulu sebab saya tak boleh nak capai kelajuan sebenar dia. Yang saya pun sebenarnya nak, kalau boleh saya nak laju tu, tapi tak dapat sebab trafik lah macam ni. Ini tengah sibuk. Tapi bagus dia, anda boleh tahu laju dia setakat mana, gear berapa, gear 3 dapat berapa, gear 4 dapat berapa. Yang saya dah tarik full tadi sampai berkali-kali RPM tu. Dan anda dapat tahu dia punya main dekat highway dia macam mana. Boleh laju, boleh santai, boleh relax, gear berapa nak pakai kan. Kalau kita trafik macam ni, gear 5 pun boleh, gear 6 pun boleh, tak ada masalah untuk kita cruising, untuk kita bawa santai. Dan anda tahu kalau anda dah santai macam tu, kalau anda nak power tu semula, anda kena drop gear. Tak boleh koyak je. Kalau 2 silinder boleh, kalau 2 twin boleh koyak je. Ini memang kena drop, baru kita dah rasa bahawa mainan tu sedap. Kalau pilih kalau nak santai, tak ada drop, relax-relax je. Ni saya masuk gear 6. Kita boleh je tau tarik daripada gear 6 100 sampai ke sudah sampai ke berapa dia boleh bagi tu. Tapi lambat lah. Lambat. Dia cantik main tarik drop gear yang paling ideal untuk dia, supaya dia senang kerja. Itu kan ngam tu. Barulah kita fully utilize semua gear dengan semua RPM. Tapi semua gear pun memang ada power lah. Semua cantik. Power wise dia mantap untuk 400cc. Bagi saya, pendapat saya inilah yang tak seberapa yang nak bawa ni. Handling wise dia semua ngam. Untuk jalan slow, jalan laju, dalam trafik, dia punya braking pun ngam. Lebih daripada cukup untuk kita nak pakai. Tayar ada pun dalam keadaan yang kering macam ni, panas, memang ngam. Lekat je, confident je saya. Corner-corner tadi tak ada rasa geli, tak ada rasa apa. Ini satu lagi kita buat, confident je. Memang tak ada geli, tak ada apa. Cantik je. Mantap je. Keseluruhan handling dia memang ngam. Body positioning, ergonomics dia menunduk lah. Tapi saya tak rasa dia agresif sangat, yang membolehkan anda untuk harian. Tapi anda kena biasakan diri dengan ergonomics ini supaya badan kita dah biasa, baru dia okey. Kalau baru bawa motor macam ni, dia memang akan rasa kat bahu, kat belakang, kat tengkuk, dekat pergelangan tangan sebab menunduk dan kita menahan kan. Macam ni kan, kita tahan ni, so kat sini akan rasa sikit lengur. Dan itu perlukan masa untuk muscle tu develop kat situ. Masa-masa tu bawa motor ni kan, dia lama makin lama makin kuat, dan kita tak akan rasa lenguh-lenguh itu dan sebagainya lah. Dan yang lain, kalau ada minat motor sport bike dengan bajet 41,000 atau 42,000 yang RR punya model ni SE, 40,000 bulan-bulan lebih kurang berapa lah, 500 lebih kot. 500 lebih, macam itulah anggaran saya. Kalau 10%, anda boleh mempertimbangkan Kawasaki ni. Ada ngam, memang ada ngam. Dia selesa pun ya, power pun ya, baik pun ya. Kawasaki pula tu. Jumpa lagi datang. Jangan lupa share dan subscribe. Assalamualaikum.